Saya adalah lelaki yang menjerit dalam video tu. Nama saya Hanif Lloyd. Saya adalah seorang fitness atlet. Sebenarnya dalam pertandingan tu semua atlet kena buat 13 senaman. Dan waktu tu saya dah masuk senaman yang ke-6. Sebenarnya di awal saya dah nampak ada masalah, ada kesilapan. Sebab saya perasan dalam setiap senaman yang saya kena buat tu, saya macam kena buat repetition lebih banyak. Saya dalam menyertai pertandingan tu, saya dah bersedia daripada awal. Saya dah tahu apa senaman saya kena buat, berapa repetition, saya dah hafal dah semuanya. Saya dah training dan saya tinggal datang dan buat je. Dan semua judge, tugas mereka adalah untuk membantu kami, kira dan pastikan kami buat dengan betul. Dan dalam pertandingan tu, siapa cepat, dia menang. Saya dah tegur dah judge. Saya kata, betul ke? Ini ke berapa banyak saya kena buat? Sedangkan dekat tepi tu ada satu kertas list, dia tulis berapa banyak senaman yang saya kena buat dan apa senaman saya kena buat. Saya tengok kertas tu dan saya pandang judge tu. Saya tak ada masa nak terangkan kat dia, sila ikut kertas sebab saya tengah kejar masa. Ingat ini pertandingan yang kira masa. You cepat, you menang. So, saya kejar masa. Sampailah dah masuk senaman yang ke-6, dah memang jelas sangat dah. Sepatutnya senaman ke-6 tu saya kena buat 10. Tapi dia minta saya buat 20. Terang-terang saya dengar, bang, lagi 10. Saya teruskan buat. Sampailah ada judge lain yang datang, kenapa dia buat lebih 10 ni? Saya terus marah, aku buat lebih. Aku buat 18. Sebab daripada awal lagi saya dah tegur dah. Sampailah ada organizer datang. Organizer seorang wanita. Saya minta maaf kepada semua wanita di luar sana. Selain pada keluarga saya, isteri saya tak akan pandang wanita lain bercakap ke mata anda. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya terangkan apa yang berlaku. Lepas tu saya terus duduk tepi, saya tunggu je keputusan mereka. Mereka berbincang. Lepas tu mereka datang kat saya, mereka buat keputusan. Kata mereka minta maaf, kesilapan datang daripada judge, daripada mereka sendiri. Lepas tu mereka kata dengan saya ada 3 pilihan. Sama ada saya did not finish, ataupun saya rehat dan ulang semula, ataupun mereka pulangkan balik wang registration saya. Dan saya hanya diberikan masa dah dekat 1 jam lebih je berehat, lepas tu sambung balik, ulang semula balik. Waktu tu saya fikir balik, saya dah penat, saya dah tak larat, tapi saya fikir balik, saya datang situ ada tujuan. I come here for a reason, I come here for a purpose, so aku kena habiskan. Takkanlah sebab kesilapan orang lain aku nak menyerah kalah, aku akan habiskan datang. Aku dah training untuk sukan ni. Kita orang sebagai atlet, setiap bulan kita orang ada target, kita orang nak masuk game apa. Bulan depan saya ada game lain, bulan seterusnya pun saya ada game lain. Dan saya memang target sangat game you. Dan saya bukan tak respect you. Saya siap buat video untuk you. Saya siap beritahu semua orang yang kita ada game dengan you. Sebab yang mereka berikan kepada saya adalah bahawa sewaktu briefing, pengadil yang sepatutnya membantu saya waktu tu, dia tak datang semua briefing. So, dia tak tahu apa yang saya kena buat. Dah, kalau tak datang briefing, kenapa kau datang kerja? Dan saya ingatkan semula pengadil ni dibayar. Bukannya dia volunteer, bukan datang free. Kalau volunteer pun, kenapa you volunteer? Why? Sebab you minat sukan ni. Sebab you suka kan? So, you kena fokus dengan apa you buat. You kena betul-betul faham and you kena betul-betul buat. Yes, selepas tu, you minta maaf dengan saya. Dan saya minta maaf dengan awak semua. Waktu anda minta maaf dengan saya tu, saya tengah betul-betul fokus sebab selepas tu saya kena ulang balik semua tu. Dan pada hari tu saya sebenarnya kena buat 2 game. Saya sepatutnya habis sesi tu dengan anda semua sebelum pukul 12. Dan selepas tu lagi 2 jam selepas tu saya ada lagi 1 game dengan isteri saya, mixed double. Tapi disebabkan kesilapan yang orang lain buat, saya hanya boleh rehat 1 jam. Saya kena ulang semula lagi sekali apa yang saya buat tadi tu sampai habis pada pukul 1. Lepas tu 1 jam selepas tu lagi saya kena buat semula dengan isteri saya. So saya ada masa rehat 1 jam saja untuk semua game saya. Memang saya sangat kecewa. Saya datang dengan target, isteri saya datang pun dengan target. Tiba-tiba perkara ni berlaku. Dan saya tahu anda dah minta maaf dengan saya. Saya faham kalau saya tak ketengahkan perkara ni, nanti semua fitness race dekat Malaysia akan ulang lagi. Sebab benda ni memang berlaku. Sebelum ni pertandingan fitness kat Malaysia, banyak ada orang komplain. Banyak orang buat video, banyak orang bercakap. Sebab ada setengah organizer, ada setengah judge, ada yang bercakap, kalau semuanya perfect, semuanya sempurna, aku kira betul-betul semua, kau boleh menang ke? Dan saya dalam keadaan penat, letih, saya kena buat lagi sekali pun, saya dapat nombor 2. Dan beza saya dengan nombor 1 cuma 10 saat je. Dan saya bukan bertanding dalam kategori umur sebaya, saya tahu umur veteran 40 tahun ke atas. No, saya bertanding dengan mereka yang berumur 30 tahun ke bawah. Yang pemenang pun umur 20 tahun lebih. Kadang-kadang judge, you pandang peserta tu daripada luaran. You nampak dia lemah, kalau dia komplain, you tak nak dengar. Sekarang saya yang bersuara. Tapi ini pengingatan kepada semua judge. You masuk, you kena betul-betul fokus. Dan kepada organizer dengan judge dan juga sahabat-sahabat saya semua orang dekat Dewan tu, yang semua orang yang menonton video tu, saya minta maaf dengan anda semua. Anda semua tak pernah tengok saya marah. Dan tujuan saya buat video ni pun semua bukan untuk menghina judge, bukannya untuk menghina organizer, tapi untuk memastikan sukan fitness Malaysia semua berjalan lancar selepas ni.